Jumpa lagi dekat channel lah Bang Aaron. Macam Bang Aaron cakap lah, kita nak layan bobber, easy rider, cruiser. Okey, jadi hari ni depan kita ni ada satu motor cruiser. Kalau sebelum ni Bang Aaron buat benda cincin lah, orang kata apa, nampak macam manja-manja sikit kan. Tapi yang ni dia nampak lagi garang lah, lagi kejam. Nah, kalau orang Kedah panggil nampak jahat nak mampus. Okey. Jadi ini hari ni lepak-lepak lah dengan Abang Aaron, sama-sama kita walk around, jalan-jalan keliling motor ni, kita tengok apa yang ada pada Benda Dark Flag 500. Jadi hari ni kita nak tengok Benda Dark Flag ni ataupun bendera hitam. Bendera hitam. Benda ni kalau Abang Aaron post selalu depa duk pemain Abang Aaron. Depa kata motor pa benda ni Abang Aaron. Kan BENDA. Benda pun boleh, benda pun boleh. Motor apa benda ni Abang Aaron? Dia pun selalu pemain Abang Aaron macam tu. Okey. Jadi ini adalah Benda Dark Flag 500 ke depan kita. Yang ni memang garang lah. Dia orang kata apa, dengan LFC tu 700 yang tayar besar tu kan. Dia boleh geng lah dengan mereka dua ni. Okey, jadi first kali kita nak tengok dulu spek enjin lah. Untuk spek enjin motor ni, dia menggunakan enjin V4 double overhead cam liquid coolant lah. Okey, jadi untuk enjin V4 ni Bang Aaron pun tak berapa arif sangat. Tapi inilah enjin yang Benda bagi dekat kita, V4 double overhead cam liquid coolant. Tapi ramai orang kata enjin ni best lah kalau kita guna. Okey. Lepas tu kalau kita tengok daripada side depan lah. Untuk side depan kalau kita tengok dia bentuk dia macam ni lah. Dia look retro lah. Nampak macam motor-motor dulu-dulu kan. Nampak macam nice kan. Kalau lampu depan, dia bagi lampu LED. Siap ada daylight running. Ada logo Benda kat dalam tu lah. Okey. Ni dia punya lampu atas. Macam ni. Okey, ini dia punya lampu. Signal kiri kanan dia bagi LED lah. LED kiri dan juga kanan. Okey, ini dia punya fork. USD upside down fork. Okey, ini dia bahagian magak depan. Okey, motor ni untuk dia punya saiz tayar. Untuk saiz tayar motor ni dia bagi saiz 130/90 rim 16 inci tayar tubeless. Okey, untuk disc brake pula dia bagi saiz depan 320 mm, siap ada ABS, siap ada TCS. Okey, jadi itu adalah saiz tayar, saiz disc brake dengan sistem brake. Okey. Yang ni dia bagi aluminium apa tak Bang Aaron baca tadi. Okey. Ini pun bukan plastik tau. Ini dia macam kasayen tau. Ini dia semua macam kasayen. Dia bukan plastik, dia kasayen. Alright, ini adalah pandangan daripada hadapan. Kita pula pandangan daripada tepi sebelah kiri motor. Okey. Jadi untuk bahagian tepi kiri sebelah motor, ini je lah yang kita tengok. Dia ada satu cover dekat sini. Okey, ini dia punya ada satu logo. Alright, ini dia punya enjin bawah, ini dia punya brake lah. Okey, dia punya exhaust sebelah kiri pun ada, sebelah kanan pun ada juga. Okey, yang bestnya motor ni, final drive dia bagi dekat kita belting. Dia tak bagi orang kata apa, rantai lah. Dia bagi belting. Yang bestnya untuk belakang punya suspension, dia bagi air suspension. Nampak? Benda air suspension. Jadi motor ni suspension dia guna angin lah. Jadi abang kira akan demo sikit lah dekat hampa untuk hampa tengok. Okey, dia ada satu button. Okey, ini abang kira naikkan. Okey, boleh nampak kita boleh turunkan dia juga. Macam tu. Okey. Jadi bila kita duduk dan kita start tu, dia akan automatic, dia akan adjust ikut kita punya keperluan lah. Macam tu. Nampak? Ni dia tengah naik tau. Dia tengah naik, dia selaraskan dengan abang kira punya size lah. Okey, nampak? Jadi bila abang kira dah tak naik dah, abang kira dah dan turun dia. Alright. Tutup switch. Dia akan turun sendirilah. Dia akan lepas angin dia akan turun macam tu. Okey? Ini orang panggil air suspension lah. Tapi dia boleh guna, dia ada takar-takar dia, tapi panggil dia tak pandai sangat lah macam mana nak guna dia. Okey? Jadi ini adalah kelebihan pada Benda 500 ni. Kalau kita tengok bahagian belakang pula, dia tak ada apa sangat pun. Lampu dia sekali dengan seat lah. Ini seat, ini lampu. Cabut seat tak ada lampu. Dia macam tu je. Alright. Ini semua besi lah. Besi. Ini kasayen. Ini dia reflect. Ini dia punya nombor plate punya tempat lah. Alright. Okay. Kita tengok pula sebelah kanan. Sebelah kanan motor. Okay, untuk sebelah kanan motor kalau tengok sama jugalah macam kiri. Dia ada cover sini. Ada emblem sini. Dia punya kunci di sini ya. Dia pakai kunci manual lagi. Kunci dia di sini. Enjin dia.
Forest belakang, okey, air suspension dan exhaust. Sebelah kiri tadi ada exhaust, sebelah kanan pun ada exhaust. Maksudnya dia bagi double barrel lah. Dia ada 2 exhaust. Okey, kiri kanan ada exhaust. Jadi nampak nice lah, nampak smart lah. Alright. Jadi untuk motor ni, untuk tank saiz motor ni 16 liter. Untuk tinggi seat 700 mm, berat 180. Okey. Tank 16 liter, tinggi seat 700 mm, berat 180. Jadi ini adalah kedudukan Abang Khairul di atas motor ni. Untuk saiz yang macam Abang Khairul, ngam, boleh beli. Percayalah cakap Abang Khairul. Try naik tengok, memang sedap gila. Okey. Jadi kita tengok dekat bahagian button pula. Okey, bahagian sebelah sini. Sebelah kanan ni tak ada apa lah. Kalau kita tengok sini ada dia punya balancing, handle grip. Di sini dia ada button TCS kat atas ni untuk kita on off dia punya TCS. Lepas tu sini ada keyless switch. Ini dia punya starter, ini dia punya hazard. Alright, itu sahaja, simple sahaja. Kalau sebelah sini kita tengok dia punya brake level, dia ada adjustable lah. Kita boleh adjust dia lah. Okey, nak dalam ke, nak sedikit keluar ke, okey, boleh adjust ikut punya cita rasa lah. Ini dia punya tank untuk dia punya disc brake. Kalau kita tengok sebelah kiri pula, sama juga, handle grip, ada balancing, handle grip. Ini dia punya auto cruise. Okey, yang ni dia punya auto cruise. Kita boleh set lah auto cruise dia. Yang ni dia punya air suspension punya button. Okey, signal kiri kanan. Ini dia punya horn. Ini button lampu dekat atas ni lah. Sama ada kita nak normal punya lampu, lampu atas. Okey, ini lampu biasa, lampu atas. Kalau ini high beam. High beam macam ni. Jadi untuk clutch lever pun dia bagi adjustable jugalah. Ada 1, 2, 3, 4 level semua. Jadi boleh pilih lah yang mana ikut keselesaan anda. Untuk sidul mirror dia bagi bulat macam ni sahaja. Okey. Lepas tu dia punya meter dia bagi analog. Lepas tu ada digital sikit. Ni ada lampu N. Ni minyak tak ada, lampu ABS lah. Okey, ni RPM. Kilometer dekat sini, indikator gear dekat sini. Cuma dekat sini tak ada meter minyak sahaja. Meter minyak dia duduk kat mana Abang Khairul? Meter minyak dia duduk di sini. Ini dia punya level minyak lah. Kalau sini merah tengah, kata klik-klik lah. Tadi Abang Khairul bos 1 liter sahaja. Jadi di sini dia punya orang kata apa? Level minyak pada motor ni. Okey, ini dia punya tudung tank. Alright. Jadi untuk USB ada kat tepi ni. USB ada kat tepi ni. Nampak? Okey. Ini dia punya USB. Alright, jadi hak lain Abang Khairul nak tunjuk kat hampa tak ada apa dah. Motor ni memang nampak cantik lah, nampak garang. Yang ni nampak garang. Okey, motor ni boleh naik 2 orang. Seat depan memang selesa, seat belakang Abang Khairul rasa selesa daripada Chinchilla itu. Dia memang besar sikit. Jadi sesuai lah kalau jenis bawa bini, bawa girlfriend, bawa skandal, bawa lah siapa-siapa pun. Jadi memang kan best lah. Sebab ini motor memang boleh naik 2 orang. Jadi hal lain tak ada apa dah. Kalau nak buka seat dia, dia tak ada dah lubang-lubang kunci lah. Dia hanya buka dekat sini saja. Okey, dia ada sini. Macam tu saja. Jadi boleh buka lah seat dia. Macam tu. Dia tak ada button lah. Dia hanya di sini saja. Okey. Ini untuk buka seat. Okey, buka seat. Ini untuk on dia. Macam tu saja. Alright, jadi Abang Khairul akan belanja apa dia punya bunyi. Motor ni ada TCS, Abang Khairul tak boleh rem, tapi kita boleh dengar lah dentuman enjin dia. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Jadi ada apa-apa yang Abang terlupa lagi, Wan? Kerana final drive dia kita dah tunjuk lah tadi. Dia pakai belting, dia tak pakai rantai kan. Okey, untuk bateri dia dekat bawah ni lah. Kena buka seat ni, angkat seat ni. Dekat bawah ni ada satu tempat untuk letak bateri lah. Okey, jadi tak ada apa-apa dah Abang Khairul nak tunjuk gambar. Jadi untuk motor ni, orang yang size macam Abang Khairul ataupun besar lagi pada Abang Khairul, Abang Khairul recommend untuk ambil dark flag ni. Sebab motor ni memang ganas lah. Memang orang cakap macam mana, nampak kejam sikit lah kan. Kalau jenis suka pakaian hitam, badan sadu-sadu sikit kan.
memang sesuai sangatlah naik ni. Orang Kurus pun style juga naik yang ni. Okey. Jadi untuk yang ni kita pi dekat dia punya bahagian harga pula. Jadi hangpa dah tengok lah kan motor ni dengan depan dia bar dia punya handle tu lebih selesa kan. Motor ni kalau nak jalan jauh memang sesuai. Dia boleh guna untuk touring lah, kita katakan untuk perjalanan jauh boleh, tak ada masalah kan. Jadi orang tak apa adalah kekurangan dia, kelebihan dia pada motor ni. Yang best dia punya air suspension lah. Air suspension motor ni kita dapat dengan harga yang tak sampai pun 50,000. Okey, jadi last sekali dia punya harga lah. Untuk harga Benda Dark Flag 500 ni, harga cash dia on the road siap sekali dengan insurans first party RM40,800. Harga loan, full loan, muka kosong, on the road siap sekali semua, tak ada cas yang tersembunyi. Deposit RM kosong, bulanan 811 5 tahun, 704 6 tahun, 628 7 tahun. Okey, jadi kalau ada yang nak orang kata apa, nak mohon motor ni, boleh Roger Bangkirol. Link nombor phone Abang Kiro ada dekat description tu, ataupun boleh ke mana-mana cawangan kita dekat Kedah ada, Perlis ada, Perak ada, Taiping, kita ada dekat Sungai Petani, kita ada Kangap, Perlis kan. Jadi kita ada lebih kurang ada 20 cawangan lah. Jadi kalau nak tahu mana-mana cawangan pun boleh Roger Abang Kiro, nanti Abang Kiro akan bagi location ataupun nombor phone sale yang jaga kawasan sana. Okey, jadi next motor apa pula kita nak layan lah. Okey, jadi apa-apa pun semoga dipermudahkan segala urusan.